Bercakap kepada pihak media selepas menyandang jawatan baharu itu, Encik Zaki memberi jaminan beliau akan terus mendampingi dan memahami keperluan masyarakat Islam Singapura. Ini termasuk bekerjasama dengan rangkaian M Kuasa 3+, relawan dan rakan-rakan masyarakat. Masih banyak usaha penting yang perlu diteruskan. Kita perlu membina di atas kemajuan yang telah kita capai bersama demi kesejahteraan dan masa depan masyarakat. Saya juga ingin memberi jaminan bahawa kita kekal, committed untuk terus berkhidmat kepada masyarakat. Sebagai pemangku menteri bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam, insya-Allah saya akan melaksanakan amanah ini sebaik mungkin sambil terus bekerjasama rapat dengan semua pihak demi memastikan usaha kami membangunkan masyarakat dapat diteruskan dengan baik. Di samping itu, Encik Zaki juga menyandang jawatan selaku Menteri Negara Kanan bagi Pertahanan, Merangkap Kemampanan dan Sekitaran. Beliau juga merupakan pengerusi Yayasan Mendaki. Selain itu, Encik Zaki juga aktif dalam kerja-kerja kemasyarakatan menerusi M Kuasa 3+ dan juga kegiatan Jawatan Kuasa Eksekutif Aktiviti Melayu, lebih-lebih lagi di Marsiling UT di mana beliau berkhidmat selaku anggota Parlimen. Encik Zaki mula menyertai politik pada tahun yang sama dengan Dr. Faisal iaitu pada 2006.